Kalau korang tak yakin nak bench seorang, korang boleh try mesin ni. Jom saya tunjuk cara betul guna half knee machine ni. Ni XC311 Plus. Dengan setup betul, bukan korang jadi lebih efektif, lebih selamat. First, guna standard grip. Jangan terlalu wide, jangan terlalu sempit. Standard grip ni bagi korang optimize muscle activation. Lebih stable, lebih terkawal. Next, jangan overconfident. Avoid guna setup terlalu berat kalau posture masih terkukuh. Start ringan, fokus form dulu. Barulah weight boleh naik. Injury pun boleh lah. Last, stopper position. Letak stopper dekat level yang ngam dengan range movement korang. Kalau bar jatuh atau korang kena kawalan, stopper ni akan protect korang. Kalau tak, barai tau nanti. Stopper tak ada, nak angkat pun nangis. Nampak tak? Bila grip betul, weight terkawal, stopper secure. Movement jadi smooth dan safe. Power! Nak pro perform dan trend selamat, follow kami untuk lebih banyak tips fitness.